What's up guys? Okay, kita orang sekarang dekat tempat ferry, nak naik ferry, kita nak pergi Hiroshima. Pukul apa nanti lagi dia punya tu. Apa tiket ni? Kita dah naik ferry lah, kita on the way ke Hiroshima dalam masa 2 jam babe. Hiroshima dalam 2 jam. Ferry guys, on the way ke Hiroshima. Hiroshima. Okay guys, lagi berapa puluh minit sampai, setengah jam tu. Lagi setengah jam kita dah nak sampai Hiroshima dah. Sekarang ni kita kat atas ferry lagi 2 jam kat atas ferry babe. Sekejap lagi sampai ni. Bad light pula. Cek light. Tengah bad light. Nanti apa-apa sampai Hiroshima kita sambung lah buat. Okay bye. Tak ada geng, kita dah sampai ke Hiroshima. Kita orang dah baru je sampai. 2 jam perjalanan dari mana ya? Aku lupa nama tempat tu. 2 jam baru sampai Hiroshima guys. Okay guys, kita nak gerak. What's up guys? Aku tak buat lagi tunjuk korang punya, kita orang punya tempat tidur kat Hiroshima ni. Dia ada berapa bilik ni. Ni bilik untuk tenangkan jiwa. Kerusi satu je kat dalam. Seram pula. Ni toilet dia. Kita tengok toilet. Ada laundry. Boleh ni. Ada bathtub. Tempat mandi sini. Ni toilet dia. Tak apa, tak payah tengok toilet tak apa. Besar agak. Ada 2 katil, 1 single, 1 double. Ada sofa. Ada bowl. Kalau kau nak jadi macam Doraemon pun boleh, kau tidur kat dalam. Malam-malam buka mana tu keluar Doraemon. Nanti kita cuba malam-malam. Boleh tahan ke? Tahu yang plastik tu kan? Kat atas tu. Okey. Ciao. Makan je. Dia tebal lah. What you? Oh. No. What's up gang? Okay, malam-malam jalan kat Taman Hiroshima guys. Malam sejuk boy. Kita nak tengok dome. Ha? Vlog man. Jalan-jalan di waktu malam. Dekat Hiroshima Park. Park U. Kita jalan-jalan. Kau tengok depan lah babe. Kita nak sampai kat tempat bangunan yang tinggal masih kena bom tu. Time ni ada tentera Jepun nak berak, tiba kena bom pula. Tamat riwayat dia babe. Ni bangunan yang ditinggalkan babe. Yang ada lagi time-time kena boom. Time tu ada seorang 2 tengah berak. Tapi tak apa, selamat. Benda pun dah tengah berak time tu.
syurga. Okay geng, sekarang kita ada kat bekas tapak yang kena. Ni sebahagian daripada yang kena bom. Ada sebahagian tu tak dapat nak lari web. Time tu mungkin dia orang tengah berak ke apa. Tapi dia orang tak boleh dapat. Ni kakak Malaysia ni, dia orang dah buat cari hantu sini. Okay guys, ni kita dah jumpa Panoglof One Piece tu. Tapi aku tak boleh baca sebab tak ada Nico Robin. Kalau tidak aku dah tahu kat mana tempatnya One Piece tu. So, kita dah record, nanti kita ambil. Pagi guys, okay, hari ni kita nak pergi Miami Jima Negatora Kencana. Pergi Miami Island nak tengok shrine. Kalau ada shrine kat sana, kita orang pergi jumpa shrine. Okay guys, see you when I see you. Okay, what's up guys, kita dah sampai kat Miyajima Island. Kita nak tengok rusa ke kita jumpa. Ni ada seekor ni, kawan baik bull. Tak tahu akan ada pemalu apa. Dia boleh kena kita ni tak? Tu sana. Kau tak ada tangga je bawah ni. Patutnya pergi dekat Miyajima Island ni, kita orang nak pergi yang kat tempat shrine yang satu lagi yang dekat tu. Tapi disebabkan air kuat tinggi, tak boleh masuk lah babe. So kita jalan-jalan dekat sini lah. Sejuk, sedap. Panas tapi angin sedap, sejuk-sejuk. Tu dia. Bukan orang tu, tapi belakang sana ada shrine dalam air tu. Bukan orang tu. Kecui. Shine, shine, shine. Panas pula matahari meledak. Fukuoka. Geng, kita dah sampai Lalaport Gundam.
Kan kita kat tempat display Gundam guys. Belakang ni semua Gundam je. Ni Gundam. Belakang ni semua display Gundam. Mantap cuy. Okay, ciao. Pagi-pagi makan aiskrim guys. Aiskrim Meiji Matcha. Letak je. Hijau gelas bapak. Adiós, tío.
Sekejap guys, kita dah sampai Kyoto. Mari kita masuk guys, bersini. Dah. Apa? Geng misi mencari something. Kita di tempat pengelapan. 10 tahun kita datang Kyoto semua tahu nak naik atas dia. Damn Parah. Start pukul pagi 6 sampai atas 7 jam. So kita fit lah. So kena fit dari sekarang. Okey geng, dah lepas lawat Inari kita caw. Tak ada apa sangat malam. View pun tak apa nak nampak, ambil kamera macam mana kan. Okay, apa lagi geng. Pagi guys. Tadi dah makan. Orang dari Kyoto datang ke stesen apa ni. Kita nak pergi. Ni nak pergi mana pun? Bamboo Forest. Nak pergi Bamboo Forest. So jalan-jalan guys. Ciao. Okay. Tadi kita pergi Bamboo Forest kan, nak pergi Noji Castle.
Sampai pukul 4 ni. Tengok habis. Okay. Sekarang ni gua pun tak tahu kat mana ni. Boleh ajak pergi shrine ni. Tapi shrine ni tutup 3 lebih. Sekarang aku 3 apa. Tegur je. Tengok apa yang ada kat sini. Penat kat jalan ni. So santai. Kita chill. What's up gang? Okay, hari ni hari terakhir Semalam kita dah shopping, dah beli dah apa yang kita nak beli. Last ni kita pergi shrine apa ni, tak tahu bul, follow je babe. Esok dah balik. Barang pun kita dah shopping lah, mainan pun dah beli. Apa lagi? Kita jalan last day lah. So don't you worry a thing. I'll tell you I love you more. It's stuck with you forever. First will always bring me to you. I'll never fall in love. I'll never Dah sampai kat tempat yang famous Kejadaran orang dari Gliko. Oh, pantai pun.